Oscar Ribas. Oscar cross, namun begitu Haziq percubaan Bergson. Namun Haziq sekali lagi mendepakan tangannya untuk menghalang percubaan dari Bergson. Ruang semula untuk kerana dengan tekniknya yang sangat-sangat baik boleh menewaskan Haziq Nazli daripada kawan. JDT bagi sepakan percuma ini. Akeche mudah untuk Haziq. Dia on position untuk membuat tangkapan tersebut, menampan terlebih dahulu. Ya, dia dah baca dah apa yang Jackson akan lakukan. Dia pernah melakukannya dalam semifinal menentang Kuala Lumpur City. Dia yakin dengan keputusan itu. Israfilov untuk Gohirme, namun begitu Haziq lebih pantas cemerlang dia malam ni untuk menidakkan penguasaan dan juga jaringan awal dari pasukan JDT. Ya, pembacaan bola yang sangat-sangat baik ya daripada Haziq Nazli, mana dia keluar dengan pantas. Dia pun sudah bersedia mengetahui lorongan ini akan dilakukan. Dan kembali kepada soalan Robin Ong untuk Akeche. Afiq keluar untuk Afiq. Mudah dah bola muntah untuk Bergson. Tetapi Ronnie Kelvin mengeluarkan bola dari kawasan penalti. Oscar Ribas, Gohirme. Shawn Mendes cuba membuat cross. Baik keempat, iaitu Razlan sebagai tengah untuk Nacho Mendes. Tapi sedikit kawalan kurang kemas dari peluang terbuka semula. Gohirme untuk Oscar Ribas. Peluang untuk Oscar Ribas dan seterusnya. Haziq cemerlang sekali lagi. Dia menjadi penghalang untuk jaringan pertama dalam perlawanan ini. Dia berada pada posisi yang tepat. Jadi kalau kita lihat peluang tadi yang dimiliki oleh kalau kita lihat tadi percubaan yang cuba dibuat oleh pasukan JDT. Ya, James Kuasa perlu berterima kasih kepada Haziq Nazli kerana ini sesuatu yang tak sepatutnya berlaku pada bila-bila masa. Dia terlalu leka dengan pengetahuan. Untuk Oscar Ribas. Oscar Ribas berdepan dengan Shitembi. Gohirme. Bergson dari Bergson dan Haziq sekali lagi lebih cemerlang. Satu peluang yang cukup baik untuk Bergson dan Silva. Tetapi sepakan dilakukan oleh Bergson mungkin tidak sepadu sebagaimana sebelum ini. Ya, pergerakan yang baik daripada sebelah kiri ke Gohirme kepada Bergson. Oscar Ribas sekali lagi. Bantuan terus berikan untuk Nacho Mendes, namun Haziq lebih kemas di pintu gol. Semakin rancak dia permainan ini, hujung ke hujung daripada kedua-dua pasukan. Marcus Gohirme yang cuba untuk Arif Aiman. Dia berdepan dengan Woods. Arif Aiman untuk Bergson. Peluang untuk Bergson, namun Haziq sekali lagi beri penghalang. Ya, JDT semakin hampir ya. Kalau tak kerana Haziq Nazli, sudah pasti JDT berada dua. Akeche semula berdepan dengan Rodney Kelvin. Akeche, tetapi Gohirme terlepas kerana Haziq lebih awal untuk melakukan tangkapan. Ya, dan sebagai seorang penjaga gol, terutama dalam final seperti ini, anda perlu melakukan yang cuba untuk ruang Akeche ke tengah untuk Bergson. Dari Bergson dan Haziq lagi yang terus menidakkan jaringan untuk Bergson buat kali yang ketiga. Ya, baik daripada Bergson, satu turning shot mana ya tak ramai pemain akan lakukan ini ya. Tapi dia mempunyai keyakinan dan kebolehan untuk melakukannya. Dan penting untuk Haziq menangkap. Terus berikan Gohirme. Arif Aiman melakukan larian untuk Arif Aiman. Jadi Arif Aiman, dan bagaimana kali ini Haziq yang bersedia untuk menampan dan seterusnya menangkap kemas.
Ya, lorongan yang sangat-sangat baik daripada Gilhelme kepada Arif Aiman. Saya rasa keputusan yang paling bagus Arif boleh lakukan ya untuk cuba melakukan satu loop. Dan juga Oscar Ribas. Masih ada Oscar Ribas. Untuk Marco Guillemé. Yago Caesar. Peluang untuk Yago Caesar. Tetapi Haziq yang lebih kemas dan juga berada pada tempat